Alright. Saya akan tunjuk 4 kaedah cara nak bentang kain kapat tu. Kaedah asas, basic. Kaedah kalau badan besar. Kaedah kalau mayat kritikal, reput. Dan kaedah kalau nak buat baju sesuai untuk lelaki perempuan. Okey. Tadi kata 3 lain kan? Okey, ni je. Okey. Ambil kain. Tolong. Bentang. Ni kaedah yang pertama, asas. Bentangkan kain di atas tali tadi. Ingat yang bawah ni tak dikira tau. Ni alas saja. Okey, satu. Buat atas sikit sebab kita nak buat warna kamu. Terus sikit. Okey. Okey, satu. Lepas tu terus bentang yang kedua. Alright, 2. Dan yang ketiga. Ini kaedah asas. Maknanya tak payah kita letak apa-apa, terus kain saja. Jadi jenazah lepas selesai mandi dan lap, kita kembangkan dia, angkat, terus letak tali. Terus tutup kiri kanan, kiri kanan. Ini paling basic lah. Sebab cukup. Sebab dia menepati syarat kapan. Syarat kapan menutup aurat. Ini cukup ni. Kalau saya campur di kepala